ADV 160 datang masalah temperature naik waktu bawa. Motor ni mileage dah 37,000. Dah agak tinggi sebenarnya lah. Tapi tak adalah tinggi sangat sebenarnya, bagi aku agak rendah lagi pertengahan. Owner ni bagi tahu motor dia bila bawa lampu temperature naik, lepas tu hilang. Kejap naik, kejap hilang. Tapi bila tahu kita dah check, memang coolant dekat bahagian radiator pun memang separuh dah hilang. So biasanya kalau motor ni kejap dia tak ada ni, biasa kita dah boleh agak kan, biasa menyebabkan coolant lah. Kalau untuk masalah motor ADV 160 yang baik kali dah jadi sebenarnya. Ini kita check bahagian spare tank pula, apa condition coolant dekat spare tank. Kalau kita tengok kat spare tank, coolant dia penuh, tapi penuh yang tak normal, iaitu penuh yang terlampau penuh. So dekat sini kita boleh simpulkan motor ni ada masalah coolant tendang. Apa itu coolant tendang? Coolant tendang bila coolant tu dah tembak dekat bahagian hose overflow and then pergi ke spare tank lah. Biasanya akan jadi kalau gas terlampau banyak, tak apa, motor overheat terlampau panas, and then dia akan tembak coolant tu ke hose overflow. Biasanya hose overflow ni ke coolant ke bahagian spare tank lah. And bahagian spare tank kalau terlampau penuh, dia akan tembak keluar menitik dekat lantai. Itu yang biasa terjadi lah kan. Biasa banyak punca, antara punca dia lah water pump problem, penutup radiator problem, kipas problem, dan paling teruk lagi apa dia? Gasket head terbakar. Ini biasanya orang ramai kena lah. Tapi tu kes motor ni sebenarnya Pomen dah bagi tahu dekat owner awal-awal. Dah bang, motor abang ni buat offset je terus. Sebab apa masalah coolant tendang ni punca pada gasket head terbakar. Tapi owner macam tak percaya. Owner kata, tak apa, check dulu dua benda ni dulu. First, temperature sensor, and then check bahagian thermostat dia kan. Walaupun benda tu tak ada kaitan sebenarnya kan, but owner mungkin tak apa faham kot. Tapi ni kita explain dekat korang kenapa kita kata dua benda ni tak ada kaitan sangat pun dengan masalah yang owner ni jadi. First, simptom yang kita dapat untuk motor ni ialah coolant dia kering dekat bahagian radiator. Itu simptom tak apa hint yang paling besar. Ini penuh dekat bahagian spare tank. So bila dah coolant kering, so mana pergi coolant? Coolant takkan kering, melainkan coolant tu leaking, coolant tu termasuk kawasan minyak hitam, ataupun coolant tu termasuk dalam kawasan pembakaran. Ini terbakar, ini hilang makin kurang. Itu biasanya akan hilang dekat situ lah kan. Untuk kes motor ni coolant dia hilang kering. So untuk kes kebanyakan biasanya motor ADV 160, kalau kata masalah temperature sensor, biasanya temperature sensor dia akan detect korang punya sensor tu baca tak baca, baca tak baca. So kejap motor korang overheat, kejap tak overheat, kejap overheat, kejap tak overheat, sebab sensor dia bacaan dia gila. Tapi hakikatnya korang punya sistem dalaman tu elok, jalan still macam biasa. Kalau dia kata thermostat problem, fungsi thermostat ni lah kawal suhu air. So bila suhu air terlampau panas, so dia akan buka laluan coolant tu untuk mengalir ke seluruh enjin untuk sejukkan balik. Tapi bila thermostat problem, biasanya akan buat enjin overheat. Bila enjin overheat, coolant tu takkan kering, melainkan gasket head tu terbakar and dia masuk dalam kawasan pembakaran. So tetap masalah datang daripada gasket head juga. So dekat sini kita beritahu owner, tapi tak apa, owner kata jangan buka apa-apa lagi selain check dulu dua benda ni lagi. Tapi tak apalah, kita ikut je lah kata owner, kita buka ini, kita buktikan dekat owner, kita tunjuk lah. Sebab memang ada SOP kita, selagi owner tak proceed untuk buka, kita takkan buka enjin orang tu. Melainkan owner kata proceed untuk buat, barulah kita akan buat untuk next step. Itu normal SOP. So kat sini kita tunjukkan condition dia thermostat. So thermostat biasanya kalau rosak, biasanya kita akan check dekat bahagian piston ni. Kau akan nampak piston dia akan makan dekat bahagian dalam tembaga dalam ni. Kalau kau nampak satu tembaga, biasanya kalau coolant thermostat korang problem, plastik thermostat korang tu akan cair, tak pun tembaga dalam ni ada kesan makan. Tapi untuk kes motor ni normal, tak ada apa-apa simptom masalah thermostat langsung. So confirm lah motor ni tak ada masalah dari thermostat, dan masalah temperature sensor yang owner request untuk check tu lah. Ini kalau kata-kata coolant boleh kurang juga kalau tercampur dengan kawasan minyak hitam. Tapi kita check minyak hitam cantik, tak ada campur dengan coolant. So coolant pun tak ada leaking, coolant pun tak ada campur kawasan minyak hitam. So confirm masalah datang daripada bahagian head block dia, gasket dia terbakar. So kita update dekat owner, kita buktikan owner, kita tunjuk lah apa yang dia minta tu, kita dah check. So memang bukan datang pada masalah part yang owner suspect tu juga. So datang pada masalah gasket head. So memang nak kena proceed untuk buka bahagian head block. Kita tak boleh nak buka selagi owner tak proceed. Itu memang SOP, tak boleh nak buat apalah kan. So kita dah update kat owner, kau tunggu owner untuk proceed. Kalau owner kata on untuk proceed, kita bagi quotation, so kita baru buka. So kita tengok video next part 2. Kau nak tengok tak nak video next part 2? Kalau nak, komen nak.